Okay, Dok. Datuk dah bawa Datuk dah kata-kata Datuk tu bawa satu perkara yang saya dalam fikiran saya ni. Saya nak go spesifik tu. Okay, kalau dalam PAS, kita akan baca Sanusi ni kita nampak dia masih calon MB lah. Okay, kalau kita tengok dalam UMNO, kita mungkin nampak Datuk Seri Mahathir Khalid kan. Dia adalah ikon NB ya kalau daripada UMNO. Kalau kita tengok daripada Amanah, kita akan nampak YB Asmirul lah. Adalah calon MB kalau Amanah di depan. Kalau kita pergi ke PKR tu, siapa tu? Tak tahulah, saya tak ada PKR. Kalau kita tengok, kita cakap dari persepsi. Kalau nak pegang dari segi hierarki parti, kena pengurusi MPN lah. Dia tak mesti kata dia kena tinggal lah jawatan pusat. Saya nak tengok pandangan Datuk. Okey. Kalau tidak timbalan akan pergi, kalau dia tak pergi timbalan akan pergi. Saya nak lebih sikit kan beberapa PKR sebab itu je. Kalau dalam PH, Datuk kena faham lah PKR ni PH, lepas tu Perdana Menteri pun PKR. Jadi di Kedah ni kalau kita tengok tu PKR adalah abang besar lah tu. Dia lah. Kan? Bila Kedah abang besar. PH lah makna tadi akan PA dia leading lah. So kita ada sekarang ni Datuk Seri Saifuddin. Jadi kalau Datuk Seri Saifuddin adalah calon MB di ni Kedah. Apa pandangan tu? Sepatutnya dia kena bawa karakter saya lah bakal MB Kedah untuk ke depan ni. Siapa yang menjadi pengurusi ketua parti? Kita tak boleh jadi macam dengan Haji Adi tu. Dia orang presiden tetapi main tang leader, dia kata saya tak boleh. Tak boleh. Sebenarnya politik tak boleh macam tu. Yang betulnya macam Mahyudin tu betul. Tindakan tak popular lah. Tindakan tak popular. Mahyudin dia jadi presiden pada Bersatu, presiden tu. Dan dia lah calon kan. Dia pun kata dia calon Perdana Menteri. Sepatutnya dia kena berani lah. Dia berani.